Terus teranglah, pada pendapat aku, Mazda CX-80 ni dah cukup handsome, dah cukup best dan dah cukup mewah. Lebih-lebih lagi, ada penurunan harga lebih daripada RM30,000 menjadikan SUV ni bawah RM300,000. Tapi, ada beberapa perkara yang aku rasakan Mazda boleh improvekan lagi. Untuk ruang depan ni, memang dah cukup minimalis, memang cukup mewah, memang cukup cantik. Dan kalau kau tengok konsol tengah ni, memang nampak besar gila. Tetapi, apa yang aku nak tunjukkan, apa yang Mazda boleh improvekan lagi adalah ruangan di dalam konsol tengah ni. Tengok ni memang kecil sedalam satu jari aku ni. Jadi pada pendapat aku, Mazda boleh beri lagi ruang untuk konsol tengah ni. Baris yang kedua, nak masuk memang senang dengan bukaan pintu yang hampir 90 darjah dan juga ada dua captain seat yang memberikan rasa kemewahan yang lebih lagi. Tapi apa yang aku nak tunjukkan yang boleh improve adalah kabin belakang ni hanya ada satu je corong aircon kat belakang ni. Dia tak ada corong aircon dekat pillar B ataupun dekat atas roof. So, aku tak rasa ini mencukupi untuk menyejukkan kabin di belakang. Untuk barisan ketiga, korang boleh nampak memang tak sesuai sekali untuk seorang dewasa. Tapi untuk kanak-kanak mungkin okey lagi. Dan apa yang aku rasakan boleh improve lagi untuk barisan ketiga ni adalah kerusi dia. Di mana kalau korang nampak, peha aku masih lagi terapung. Jadi untuk perjalanan jarak jauh, memang akan rasa penat. Satu lagi ialah corong aircon. Di mana corong aircon terletak di tepi sini, di kanan dan juga sebelah kiri. Jadi bila korang duduk kat belakang ni, apa yang sejuk adalah peha kanan ataupun peha kiri korang. Itulah dia perubahan-perubahan yang boleh dilakukan kepada Mazda CX-80 ni untuk menambahkan nilai dia. Dan pada pendapat aku, pada masa sekarang, package yang diberikan untuk Mazda CX-80 ni dah cukup bagus. Jadi apa pendapat korang? Cuba tinggalkan komen.